Ikatan ini biasa digunakan untuk memulakan dan mematikan ikatan. Ikatan ini juga digunakan sebagai ikatan sementara kerana ia mudah dibuat dan mudah dibuka. Ini hasilnya. Ikatan kedua. Ikatan selang pada dua batang kayu. Ikatan ini berfungsi untuk mengikat dua batang kayu yang berselang pada sudut tegak 90 darjah. Selain itu, ikatan ini juga berfungsi untuk membina struktur bangunan seperti jambatan. Ini hasilnya. Ikatan yang ketiga ialah ikatan ini digunakan untuk mengikat pada tiang, kayu dan pancang dengan cepat. Ia juga digunakan untuk menambat objek sementara. Inilah hasilnya. Ikatan yang terakhir ialah ikatan balak. Ikatan ini mudah dibuat dan mudah dibuka selepas menanggung beban. Ikatan ini diikat pada kayu balak atau pada kayu berbentuk silinder supaya mudah diangkat dan mudah ditarik. Inilah hasilnya. Sekian, terima kasih.